Kali ni kita cerita pasal World Superbike Most dengan 2B Performance. Aku nerd rider yang sangat obses dengan racing motor. Sekali lagi, tanpa toprak, pencabar utama Nicolo Bulega cumalah Ike Licona, teammate dia sendiri. Itu pun masih tak dapat lagi untuk rampas kemenangan race daripada Bulega. Daripada race sebelum tu lagi, kita nampak Ike Licona dah boleh mencabar Bulega. Tapi bukan pada semua race dan tak cukup kuat untuk potong dia dapatkan kemenangan. Sama juga ceritanya dekat Most ni, cuma race 1 aja Ike Licona dapat kacau Nicolo Bulega. Dapat ambil lead sekejap, tapi lepas tu Bulega respon untuk potong balik dan panjangkan rekod kemenangan dia kepada 19 kemenangan berturut-turut. Rekod baru dalam World Superbike dan nampaknya macam makin bertambah daripada setiap round ke round. Top 10 dalam World Superbike sekarang ni dipenuhi oleh jentera-jentera V4R. Lepas jentera-jentera V4R, secara mengejutkan dekat Most ni, tiba-tiba sebiji Kawasaki ZX-10 Super baru terselit pada kedudukan ke-4, ke-5, ke-6. Satu-satunya rider yang race dengan Kawasaki tahun ni ialah Garrett Gerloff. Dia kata ciri-ciri braking pada Kawasaki ZX-10 ni sangat sesuai dengan Most. Dia dapat confident, dekat situlah dia gain masa untuk dapatkan lap time yang pantas. Kalau siapa-siapa yang tengok race tu pun, kita tengok Gerloff dapat potong orang pada kawasan-kawasan braking. Untuk yang tertanya-tanya kenapa Kawasaki ZX-10 cuma sebiji je, sebabnya dia orang ada projek yang unik. Jenama Bimota yang telah dibeli oleh Kawasaki mengeluarkan model baru Bimota KB, chassis semuanya dibuat oleh Bimota tapi menggunakan enjin ZX-10. Dan prestasi Bimota ni sebenarnya tak kurang hebatnya. Cuma entah kenapa dekat Most ni dia duduk dekat belakang Kawasaki tu pula. Selepas jentera-jentera Ducati memenuhi kawasan grid di bahagian atas, diikuti dengan Kawasaki Garrett Gerloff, kemudian Bimota tu pula mengisi ruangan seterusnya pada round ni. BMW yang nampak kuat sikit untuk berada di belakang list-list ni. Tapi malangnya, walaupun tahun ni aku cuba nak strictkan sikit kriteria untuk join kelab Mandi Bunga, tapi BMW dapat memenuhi kriteria tu untuk join kelab ni. Miguel Oliveira cedera agak teruk dekat race yang sebelum ni dan terpaksa berehat dengan tempoh yang panjang. Jadinya diorang panggil Vandermark untuk gantikan tempat dia, bekas rider BMW pada tahun lepas, teammate dengan Toprak. Danilo Petrucci pula pun crash juga sebenarnya pada race yang sebelum ni sampai dia tak fit untuk race 2. Nasib baik dia sempat sembuh untuk race di Most ni, tapi malangnya dia crash dengan teruk pada race 1 dan kali ni agak parah dan mungkin terpaksa bercuti lebih panjang lagi. Bermaksud BMW terpaksa cari seorang lagi rider ganti ataupun race dengan seorang aja rider ganti, Vandermark. Jadi sudahlah kehilangan Toprak, rider yang berjaya letakkan diorang pada kedudukan podium dan menjadi juara dunia. Oliveira yang gantikan pula injured. Sekarang ni Danilo Petrucci pun injured juga, mengganggu development diorang memandangkan ada satu lagi testing yang akan dibuat di Misano. Jadi malanglah untuk BMW, tapi kita pun tak boleh cakap apa. Inilah dia, namanya racing. Kemudian Yamaha dan Honda duduk dekat belakang BMW ni. Jadi kita nampak performance Yamaha dan juga Honda dah macam mirip dengan MotoGP pula, tiba-tiba merosot dalam World Superbike. Antara faktor yang menyumbang kepada kemerosotan performance macam ni ialah sebab diorang yang tak update jentera Superbike diorang. Ducati misalnya dah update menggunakan jentera yang serba baru, generasi ke-7 Ducati Panigale. Sama juga dengan Kawasaki, dia update ZX-10 dia, malah dia buat satu lagi projek dengan Bimota yang menyebabkan dia jadi jentera yang hampir serba baru. BMW pun tampilkan jentera khas untuk perlumbaan M1000RR berbanding dengan S1000RR, menggunakan parts-parts yang lebih tinggi performance dia. Tapi untuk Yamaha dan Honda, melalui jentera R1 dan juga CBR1000RR diorang langsung tak ada update. Diorang cuma buat update minor-minor je. Bukan design winglet, macam R1 tu tambah winglet, tapi basicnya ialah jentera yang sama. Macam R1 contohnya, ia ialah R1 yang sama setelah major update pada tahun 2020. Dah 6 tahun dah. Sama juga perihalnya dengan sebuah CBR1000RRR. Secara basicnya ia ialah model yang diupdate pada tahun 2020. Kemudian pada pertengahan antara 2020 ke 2026 ada update winglet di bahagian depan dan juga minor adjustment, tapi secara basicnya dengan jentera design sedia ada. Jadi inilah kesan dia yang kita tengok sekarang ni, tak dapat nak bersaing dengan jentera-jentera yang update dengan teknologi yang lebih baru. Apatah lagi dengan Ducati generasi ke-7 tu yang banyak derive teknologi daripada MotoGP. Kita nampak ada
washed up, ada winged ala-ala MotoGP. Jadi performance dia tu tak dapat disangkal lagi. Entah kenapa pengeluar-pengeluar Jepun ni tak update jentera super sports diorang. Adakah diorang fokus kepada jentera-jentera yang lebih mesra kepada jalanan biasa yang sekarang ni dilancarkan, contohnya macam R9, R7. Kita selit pasal super sport sikit. Mungkin ini sebenarnya benda yang lebih ditunggu-tunggu berbanding dengan race superbike yang sebenar. ZX Moto menang double win sekali lagi di MOS ni, menjadikan kemenangan ZX Moto ni kita dah tak boleh sebut sebagai nasib lagi dah. Memang prestasi dia baik. Yang anehnya, yang menang dengan ZX Moto ni ialah Valentin The Beast yang rider entah mana-mana. Berbanding dengan teammate dia Federico Caricasulo yang memang top dalam World Super Sport setelah bertahun-tahun. Dia ni malah adalah pesaing rapat kepada Toprak dulu masa dia main 600. Entah kenapa ZX Moto ni boleh kalahkan jentera-jentera yang lebih lama dan lebih experience dalam dunia motosikal ni. Satu hint yang ditunjukkan oleh ZX Moto ialah jentera 820RR ni diorang tak reka untuk mesra di jalanan. Diorang reka memang bertujuan untuk mempunyai performance yang tinggi dalam track. Mungkin ini ialah kuncinya, sebab sedangkan Yamaha dan juga Ducati contohnya melalui jentera R9 dan juga Panigale V2 diorang, ia dikeluarkan dengan mindset untuk lebih mesra kepada pengguna harian jalan raya. Dia lebih praktikal digunakan sehari-hari, bukannya macam jentera tradisional diorang, contohnya Yamaha R6 dan juga Panigale V2 yang lama, yang betul-betul berorientasikan track untuk guna kat jalan raya tak praktikal, tapi dekat track dia ialah senjata yang laju. Sedang semua pengeluar sekarang ni berebut-rebut untuk bergerak ke arah practicality di atas street ni. ZX Moto dengan 820RR terus cakap terang-terang diorang nak attack untuk track. Jadi dia lain sikit daripada yang lain. Game dia lain. Mungkin sebab itulah jentera yang dihasilkan lebih sesuai dalam perlombaan. Itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa World Superbike boleh diikuti dengan Sport TV Now.